Macam mana nak tengok network saya? Macam mana nak tahu diorang aktif atau tidak? Macam mana nak tahu berapa ramai dalam network saya dan juga bawah saya dan juga bawah saya dan juga bawah saya dan juga bawah saya dan nak semak networking anda? Jangan risau. Dalam aplikasi Tonghua 2.0 ada features yang boleh buat anda semak download anda. Jom saya tunjuk. Pertama, buka aplikasi Tonghua 2.0. Kedua, buka tab bisnes anda. Tekan network dashboard. Di sini anda boleh lihat tier ataupun yang kita panggil level yang ada. Kalau level 1 ini adalah direct referral network anda. Level 2 pula adalah referral kepada network level 1 anda. Level 3 pula adalah referral kepada network level 2 anda. Begitulah fungsi dashboard ini. Dalam dashboard ini juga anda boleh lihat status network anda daripada aktif, pending expiry dan juga yang dah expired. Dari sini anda boleh urus dan nasihat download anda. Barulah network sihat. Tanya, semoga network anda sihat dan juga semakin berkembang. Jika video ini membantu, like dan share ya. Thank you and goodbye.